Tak perlu nak makan ubat untuk tidur. Tak suruh anak urut, abang urut. Sekarang senyum sebab Fisiago. Hai, waalaikum. Nama saya Mala. Umur saya 55 tahun. Saya kerja di Bangi sebagai inspektor di bahagian kilang HEP, Hitachi. Mula-mula tangan saya kebas dan sakit sini teramat sangat. Sampai macam nak putus oya dia. Kata nasihat untuk MRI, baru saya dapat detail. Dekat tengkuk ni ada 2 disk stage 2. Slip disk nama dia. Setiap kali saya nak buat kerja, saya kata malasnya saya tak nak ambil barang. Sakit sangat, very pain. Terpaksa minta tolong orang lain buat kan. Segala kerja di rumah semua efek. Masak, menyapu, saya lebih nak rehat saja. Dan panggil anak, setiap kali duduk sebelah dia, please urut. Dia ada 2 option saja. Satu operation ataupun fizio. Dan saya pilih Fisiago untuk second option. Dekat Fisiago, dia orang massage saya punya shoulder, satu body. Yang ultrasound pernah. Dia ada mengajar cara-cara stretching. Setiap tempat dia buat tu dia bagi tahu apa efek ni. Bagus dia punya terapis, dia punya massage ni very good. Dia pegang dekat tengkuk ni, saya terlelap. Selesa sangat. Dan I cerita dengan terapis, you buat I boleh tidur. Suka sangat sebab dia privacy. Tak ada gangguan dari orang lain. Tiap bilik dan aircon yang sedap. Saya dapat rawatan di Fisiago 3 bulan sudah. Saya rasa more better daripada dulu. Selepas rawatan, saya buat kerja saya sendiri. Kat rumah sekarang nak tidur pun tak fikir lagi. Tapi tak perlu nak makan ubat untuk tidur. Tak suruh anak urut, abang urut. Sekarang senyum sebab Fisiago. Saya recommend untuk sesiapa yang ada slip disc macam saya, pergi rawatan di Fisiago. So far saya dah recommend anak saya sendiri pergi ke Fisiago antas dia ada accident tangan. Dengan kawan-kawan ramai yang saya dah cerita dah Fisiago ni bagus. Saya recommend kalau ada apa masalah dia orang nak pergi. Fisiago, hidupkan kehidupan.